Alhamdulillah. Kasar sekmu. Soti. Alhamdulillah strike kasar. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi sekmu. Hari ni Pak Mu turun main egging. Tapi kita cuba belaka lah egging dulu. Kalau tak egging tak ada asing, main ajing. Main ajing tak ada asing, kita cuba main tamak guna pelapung dan juga roti. Kita bawa belaka hari ni. Okey, siapa yang belum subscribe lagi channel Pak Mu, tolonglah support subscribe channel Pak Mu deh. Okey, jom kita cari strike. Air comel hari ni. Air lenang dengan jenis nampak batu dalam air. Okey, jom cari strike dulu. InsyaAllah lah semoga ada strike hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baling dah ni. Baling dah ni. Cuma tunggu jek sikit. Biasa depan ni ada juga yang situ. Tengah-tengah macam tak jatuh bahang. Wah, boleh tahan saya. Baru duduk relax. Mau terik. Okey. Sebaik bawa saut hari ni. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Ya, itu dia. Dia candak berwarna-warni hari ni. Sebaik bawa saut. Nak candak ni hari ni. Okey, jom kita cari strike yang seterusnya. Kasar sekmu. Sotong mabang yang kedua hari ni. Wih, alhamdulillah strike. Dia ada. Sotong mabang strike lagi sekmu, strike lagi. Wow, dia ada sekmu. Dia nak candak 2.2 rainbow, pink rainbow. Alhamdulillah. Wow, strike. Itu dia mari. Nampak tak? Nampak tak tu dia mari. Yosha, yeah, powerful. Alhamdulillah Nizam, rezeki Nizam. Ni sebab Nizam doakan Pak Mu tadi ni. Sebab ramai yang doakan Pak Mu semoga strike tadi. Alhamdulillah hari ni strike saiz padu hari ni. Saiz padu belaka hari ni. Sebab pembuat saut hari ni. Jadi senanglah Pak Mu nak naikkan dia. Ya Allah. Alhamdulillah. Oi, sembuh dah awak. Oi. Wah, si sembuh dah awak ke kita. Tacuk kita. Sotong nak jatuh. Bahaya. Jangan jatuh lagi. Nak jatuh lah dalam kuali. Aduh. Woi, saya boleh tahan. Guys. Lens pula kelabu. Okey, dah kelabu dah. Terima kasih mana yang tag screen tu. Okey, alhamdulillah guys. Strike yang kedua rainbow pink. Rainbow pink padu sekmo, strike lagi dekat pantai Tok Jembal. Aduh, jom kita cari strike yang ketiga. Aduh, putus sekmo. Besarnya ikan tu. Besar. Putus sekmo. Ambo buat ketak dah dekat tu. Aduh, sayang putus. Bukan tamak dia ikat macam ikan kuku. Ada seekor lagi. Tak kira lah. Abang nak ikat mula. Ada seekor lagi. Boleh balik tau. Boleh dah nak balik. Letih weh pujuk ikan ni. Bapuk ikan. Kan dia besar sangat. Putus 3 kali dah ikan ni. Hari tu dah masak lagi ikan itu. Kemah sangat. Besar lagi dapat tangan apa lagi. Ikan dia. Pok kali semula dengan dia mata kain 3 betuk. Tu anak beranak je rasa makan dia. Aduh. Payah nak buat naik. Kasar molek Pak Mu ke mamho, kasar. Aduh. So lagi dah kotak. Boleh lah. Alhamdulillah rezeki. Pakai teknik ni pelapung. Dia ikan ni dia makan bawah tapi tak boleh pakai batu sampai gelang dasar sangat. Macam berpakai ni roti penyek-penyek biar kerah, biar ikan tergelam. Biasa ikan ni makan ayam pokong sama parah. Okey, tu dia saya mau strike ikan apa nama ni. Macam-macam nama. Bukan ikan dikih lain. Ada orang kata ikan dikih tapi dikih lain. Ikan lapang. Nama putih kan silver drama lah. Macam-macam nama. Bermuda cup lah, cap ke apa.
Okey, air je strike juga. Aduh, bapak besar ikan. Jangan buat gitu, jatuh lah air mula Kang. Dah lah nak boleh payah dah ni. Tak nak buat gani ni, nak kepik ni. Alhamdulillah rezeki. Dari tadi duk pujuk ke dia lah dari tadi ha. Mana pokmu? Ikan bawah pakai awak ni patut jembah ha. Oh. Besar ikan. Okeylah sekmo, ni dia hasil pokmu hari ni. Tak banyak tapi ada sutong 2 ekor. Lepas tu ikan apa besar juga ikan ni ha. Macam ikan kuku pun ada. Tapi itulah sedap banyak mana strike tapi alhamdulillah rezeki. Okeylah, siapa yang tengok video ni minta tolong subscribe channel Pokmu deh. Dan kita jumpa lagi dalam next video. Okey, assalamualaikum.